Seterusnya, apakah mewarnakan perambut tapi warna itu boleh dipadamkan hanya menggunakan air? Jawabnya, kalau kita suka-suka warnakan rambut hitam kita dengan warna perang dan sebagainya, hukumnya tidak harus. Yang bolehnya orang laki-laki mewarnakan rambut bila beruban. Bahkan hukumnya sunat dan sunnah Nabi SAW. Neraka ada berapa jenis? Kalau ada banyak jenis, golongan mana yang masuk neraka? Sekian. Ada berapa neraka, Syekh? Ada 7 pintu. 7 jenis neraka. Dan neraka ini mengikut akan orang yang masuk. Di antaranya neraka Sakar. Yang masuk neraka Sakar ni orang yang tak semayang. Hak lain buat belaka, pergi haji, derma, sedekah, begitu, begini. Semayangnya tidak. Neraka Sakar. Di antaranya neraka Jahanam ni orang kafir dengan orang-orang yang munafikin. Ada lagi neraka Hawiyah, neraka Lazar. Seterusnya 7 neraka. Akan diterangkan satu persatu. Bila sampai pada bab dia. Saya tinggal di taman perumahan yang ada sebuah surau. Surau tersebut ada penduduk mendirikan solat jemaah. Tapi saya jarang ikut jemaah surau tersebut untuk solat maghrib isyak kerana tempat lain mengikut kuliah. Kerana surau tersebut tidak ada kuliah. Itu juga dengan waktu subuh. Saya lebih suka ke masjid berhampiran kerana di masjid tersebut ada ustaz yang menyampaikan tazkirah selepas solat subuh. Apakah salah saya meninggalkan jemaah tempat saya yang berjemaah di tempat lain? Jawabnya tidak salah. Sebab dengan kita pergi dengar kuliah kat lain tu tidak jadi kosong jemaah juga. Yang tak bolehnya kita lari jadi tak boleh nak terlaksana solat jemaah. Umpamanya hanya seorang yang reti jadi imam situ. Maka kita lari tak boleh nak berdiri jemaah. Habis tak nak jadi imam belaka. Pasal tu imam gini nadah kitab kat lain. Tak boleh lari kata setengah ulama. Adakah betul muncul 7 suara daripada langit selepas manusia tercabut nyawa? Hadis ini hadis dhaif, tapi boleh kita cerita untuk menggemorkan manusia kepada beramal dengan amalan akhirat. Apakah hukumnya menggunakan ayat suci Quran dijadikan sebagai ringtone telefon tangan? Telah difatwakan oleh ulama-ulama mutaakhirin, hukumnya harus, tetapi wajiblah dipeliharakan akan kehormatannya. Jangan pasang pada tempat yang tidak menasabah. Dalam jambang dipasang. Lepas tu kalau kita nak masuk dalam tandas, kita takut orang panggil bunyi kat gini, maka kita buatlah silent supaya tidak berbunyi di dalam tandas. Bahkan kata setengah ulama, ringtone Al-Quran ini lebih baik daripada nyanyian-nyanyian manusia. Nampak? Baik Al-Quran. Cuma janganlah ambil ayat-ayat yang terpotong. Nampak? Sebab tu kalau kita dengar Quran, kalau kita nak tutup radio umpamanya, bukan wajib kita dengar Quran tu sampai habis. Tidak, yang rohak kita pergi bandar. Nak pergi bandar, kita pasang radio, buka ayat Quran, orang duduk ngaji. Jadi kita masuk parking, ayat dah habis pergi baca. Baru ayat yang ke-15 surah Ali Imran. 200 ayat. Nyanyi kena tunggu situ. Tak payah habis surah, habis ayat saja. Nampak? Biar ngujung ayat. La'allakum tattaqun. Tak, kita tutup radio. Sunat situ. Jangan la'allakum tak. Tutup selalu. Tu kata ulama-ulama.